Matematik tahun 3 muka surat 18. Soalan 1. Lengkapkan petak kosong bagi hasil tambah. Soalan A. 3,100 dan 400. Jadi kita akan mulakan dari 3,100. 3,100 tambah 100 kita akan dapat 3,200. 3,200 tambah 100 kita akan dapat 3,300. 3,300 tambah 100 kita akan dapat 3,400. 3,400 tambah 100 kita akan dapat 3,500. Jadi 3,100 tambah 400 kita akan dapat 3,500. Soalan B. 5,650 dan 140. 5,650 tambah 100 tambah lagi 40. So 5,650 tambah 100 akan menjadi 5,750 tambah lagi 40 akan jadi 5,790. Jadi kita tambah macam biasa. 5,650 tambah 140 kita akan dapat 5,790. Soalan kedua, jumlahkan, tandakan right pada abakus. Soalan A. 4,502 tambah 161. Jadi kita tambahkan macam biasa. Kita akan dapat 4,663. Jadi abakus yang mana satu adalah 4,663. Jadi untuk pelajar yang tak faham lagi abakus, pelajar boleh tengok video-video yang sebelum ni untuk tahun 2 ataupun untuk tahun 1, sebab cikgu ada ajarkan asas untuk kita baca abakus. Okey. So dekat sini abakus dekat sini 4. 1 2 3 4. Yang ni 5 1 6. Yang ni 5 1 6 juga. Yang ni 1 2 3. Jadi jawapannya adalah yang ini. Soalan B. 326 tambah 8,402. Kita akan dapat 8,728. Jadi abakus yang mana satu adalah jawapan 8,728. Jadi jom kita kira. Yang ni 5 1 1 1. Semuanya 8. Yang ni 5 1 1 7. Yang ni 1 1 2. Yang ni 5 1 1 1 8. Jadi jawapannya adalah yang ini. Soalan ketiga, lengkapkan petak kosong. Jadi macam mana kita nak jawab soalan yang ni, yang tempat kosong ni dekat tengah. Betul tak? Jadi untuk kita nak jawab soalan macam ni, nombor yang besar tolak nombor yang kecil. Ni nombor besar tolak nombor yang lebih kecil. Jadi 7 tolak 3 kita akan dapat 4 jawapannya. Soalan B. Yang tengah ni jawapannya apa? Jadi kita kena ingat, jika kita nak dapatkan jawapan yang tengah ni, nombor besar tolak nombor yang lebih kecil. Jadi 1,900 tolak 1,600. Kita akan dapat 300. Soalan C. Yang atas ni, yang tempat kosong ni, macam mana kita nak dapatkan nilainya? Seperti tadi juga, iaitu nombor besar tolak nombor yang lebih kecil. Kita akan dapat 215. Soalan D. Tempat kosong ni, apa nilainya? Jadi seperti tadi juga, iaitu nombor besar tolak nombor yang lebih kecil. 8,695 tolak 3,024. Kita akan dapat jawapannya adalah 5,671. Jadi ini adalah jawapannya.